Tim One Dream mempersilakan ke pentas SK Jalan Barat. Banyak orang. Wah, hati banyak senang. Cuaca pun banyak cantik. Wah, punya kawan Melayu ada, Cina ada, India ada, Bengali pun ada. Wah, hati banyak senang. Muka pun banyak handsome. Acung, macam kata siapa tu? Itu kamera mah orang masuk TV tau. Weh, yang tu Amoy. Itu kamera mah. Kata-kata tu super duper triple Amoy. Ayah, itu Amoy pegang itu kamera. Gua cakap sama itu kamera mah. Loh, kamera mana hidup? Ya, kamera ada mata. Ada mata saja. Ayah, tak apa-apa lah. Tak apa. Mana Raj? Itu rasa anak lelaki Siva kemarin. Oh, nak cakap Raju pula. Sini man. No. Kalau mau jumpa itu rumah Raj. Oh, macam Mek. Boleh lah. Jangan terus pusing geri. Nampak itu reban ayam Pak Samad. Oh, yang ayam betina dia kok. Betina saja. Oh, Apa lah. Pusing kanan. pusing kanan. Kanan sana. Kanan depan. Apa lah. Kanan. Kanan depan. Jalan terus. Jalan mati. Oh, jalan mati rumah dah. Lagi? Rumah dia itu belakang sikit. Dekat sikit. Berapa kilometer? Oh iya, 5 kilometer dari sini mah. Ush, tak boleh aku tak jadi nak pergi. Udah kita kira 1 sampai 2. Boleh. 1, 2. Ada orang tahu. Cobaan. 1, 2. Siapa Cobaan. 1, 2. 2. Dah sudah sampai. Ya, ini keras. Oh lah, yang tu siapa pula? Ayah, wang mata sepek. Tak nampak kepala, nampak badan saja. Aku nak cakap lampu ni. Kalau kita masuk tengah Boreo, pasal masyarakat majmuk. Wah. Aku dah ready. Semangat patriotik aku. Naik macam roket tu. Wah, ayah, baru jam 10 pagi. You sudah patriotik sampai tu langit tau. Ayo, orang macam masyarakat majmuk semua ni buang masa je. Orang ada cakap asal kepaduan, tapi ada juga gaduh. Susahlah nak percaya sebuah bangsa boleh bersatu. Berat besar ni persepok. Malaysia ni kuat sebab raya dia ada berbagai bangsa. Macam Iskandar. Betul. Macam Lok. Tapi satu pinggan juga kita makan. Itu nasi Iskandar, bukan masyarakat. Hamba yang ingatlah kalau soto dengan ayam goreng pun boleh gaduh. Macam mana Itu ayam kah? Itu sotong kah? Dia orang tak nak gaduh lah. Lu saja yang gaduh sampai itu lauk kadang-kadang. Mars dia orang kasih tahu. Masyarakat majmuk macam kuah kari. Macam tu mana? Kari. Oh, okey. Sama-sama. Kalau tak nak campur betul-betul, tak nak sedap mah. Dia tu. Tapi kalau campur betul-betul, wah, sudah dunia. Entahlah, Cong. Aku tengok kan, orang di TV tu banyak pun gaduh. Ada kan TV sangat. TV ni kadang-kadang drama lebih. Betul? Kat sekolah kita ni, Melayu ke, Cina ke, India ke, kita main bola sama-sama, kita lepak sama-sama. Kalau kita kena marah cikgu, mestilah sama-sama. Betul juga. Tapi masih itu gotong royong. Lu sapu lantai, wah angkat meja. Itu Faizul sembang saja habis. Weh, aku bukan sembang, aku bagi semangat. Itu kerja penting. Parah. Lagi satu, masa itu tahun baru Cina. Wah punya mak kasih itu limau. 1 kotak sama lu. Aku tak ada. Oh ini Faizul. Dia kasih kita tu rendang sama itu ketupat. Banyak sedap. Itulah perpaduan. Lu sendiri pernah rasa mah. Betul lah. Benda tu kan buat aku tahu sikit lah. Baguslah, walaupun orang tahu sikit je. Walaupun kita ni berbeza, tapi kita saling lengkap. Ingat, Malaysia dia kuat. Sebab rakyat dia jaga maruah, junjung adat, sanjung budaya. Mungkin aku ni skeptikal sangat. Tapi bila fikir balik, lebih juga hidup harmoni dan bebas macam ni. Yes, kita jangan tengok itu beza. Kita tengok itu beza. Banyaklah.
You yang tengok banyak sangat beza tadi. Ayah, kita sama-sama jaga, sama-sama sayang, sama-sama hormat loh. Kalau kita tak ada, siapa lagi nak jaga negara betul kita ni? Betul. Okeylah, jom. Tadi kan, Hangga dia kata nak buat boreo kan. Jomlah kita buat boreo paling legend kat Belah ni. Boreo tujuh Malaysia ni kuat sebab perpaduan. Baru hari itu semangat Malaysia mah. Ni, boreo tu kita tak tepi. Kita ambil telan baru kita luar. Okey, jom. Kita satu, bukan dua. Rasa satu, jiwa Malaysia. India. Sekejap. Oh, Kan tadi aku cakap nak masuk dengan boreo. alah, sekarang ni kita dah ada kat Pesta Pulau Pinang. Ini pesta Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ayo, gua dengar itu dia cakap Pulau Pinang. Tak apalah. Ni, dah ni kita dah masuk dah juga pilih kita kan. Betul. Jomlah kita tukar baju. Oh, lepas kita ni dah lah bom masak. Wah, ini nak. Oh, jom. Apalah? Jap. Apa lagi? Jom sama. Jom. Ayo. Jom. Hang pegang payung. Aku pegang payung. Hang pegang apa? Oh, pegang itu bunga kantan. Tak payah. Hanya pegang. Ya, bunga mangga. Hanya pegang ya. You mau pijak sama awak ya? Oh. Wow, kasih sangat sama lu mah. Apalah. Jom. Sana. Bilik bisa dijaga kat sana. Jom. Cepat. Sorry dah. Kami meja. Eh,
terbilang menjadi menteri yang tak cemerlang. Awak nak pegang apa? Nak juara atau juara? Dia nak pegang pertama, boleh? Boleh tak boleh? Baik. Dah dia pegang, saya jalan terus. Jadi, juara milik SK. Kita sambung besok boleh? SK Jalan Baru. Dan ini bermaksud SK Batu Kawan nak juara pada tahun ini. Tepukan. Ya, sebab dia pakai itu Cina tu bahaya. Baik, kita jumpa sekali cikgu untuk terus serta bersama-sama untuk tambah kenangan. Tahniah adik, tahniah.